yang sudah mempunyai sistem kepercayaannya sendiri. Jadi cara itu lebih halus oleh kerana tidak mahu menyinggung dan tidak mahu mencetuskan konflik. Nah, ini jauh berbeza dengan apa yang kita lihat baik di antara Asia Tenggara atau di mana-mana pun waktu ini. Kerana konflik interreligius ni semakin merebak di dunia dan relasi antara agama, antara komunitas agama ni semakin tegang kita lihat, semakin panas. Saya perlu pergi rehat sebentar, tapi bila pulang, bagaimana kita nak merelevankan perkara seperti dalam kitab Mangsa Indrajaya dan sebagainya dengan apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington itu, Clash of Civilization itu, pertubungan tamadun sebenarnya, dan itu dikatakan antara Islam dengan Kristian sebagainya. Tapi dalam hikayat-hikayat Melayu dahulu ni pun telah ada jawapannya. Jadi bagaimana kita nak melihat kembali perkara itu, kita bincangkan selepas ini. Oktober, liputan debat calon Presiden Amerika Syarikat 2008. My dear friends, please don't be diverted by the ground noise and the static. I don't believe that Senator McCain doesn't care what's going on in the lives of Americans. Analisis debat Presiden Amerika Syarikat dalam berita awal. Saya rasa kedua-dua calon mendominasi perdebatan. Sesiapa yang menawarkan a bit of character, dia akan memenangi. Debat calon Presiden Amerika Syarikat 2008 hanya di Astok Awani, Gerbang Dunia Kita. Isnin hingga Jumaat. Ikuti liputan Sukan Awani Dengan lebih banyak laporan 3 kali sehari. memaparkan perkembangan sukan antarabangsa dan tempatan, kejayaan dan sejarah dicipta serta meneliti isu-isu semasa. Bersama saya Amin Muhammad Razak. Bersama saya Ian Johan Arif. Bersama saya Zaiful Arifin dalam Sukan Awani. Isnin hingga Jumaat 3 kali sehari di Astok Awani, Gerbang Dunia Kita. Sudut pandang kita masih membicarakan tentang apa yang terkandung, tersirat dan tersurat sebenarnya di balik Malaysia dari Majapahit ke Putrajaya. Dr. Farishno ada di sini. Jadi zaman dahulu pun apa yang ditulis oleh Samuel P. Huntington telah pun ditulis oleh pengkarya Melayu zaman dahulu. Jika boleh Dr. Farishno hubungkan dengan relevannya kepada masa kini. Saya rasa keadaan yang kita lihat pada waktu ini pada tahap global, ya, apabila ada omong-omong cerita tentang kemungkinan wujudnya konflik antara agama, khususnya Islam dan Kristian. Ini saya rasa patut sedar bahawa ini satu wacana yang berbau politik sebenarnya. Tak ada